Welcome back to my channel Jeffrey Official. Pagi ini kita sempat bersama dengan Cik Daniel dengan tim dia daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu untuk meninjau program mereka di Wisma Sanyan pada hari Jumaat ini dan Sabtu. Alright, so stay tuned guys.
Okay, so pagi kita bersama dengan Encik Daniel dari PKB Sibu tentang program pada hari. Okay, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua warga Sibu. Just buat madah dengan kita orang. Kami orang Pejabat Kesihatan Bagi Sibu akan menganjurkan satu program bertajuk Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat. Setiap tahun kita buat. Setiap tahun kita buat dan kali ini kita pilih Wisma Sanyan Sibu untuk program. Pada pengunjung-pengunjung, pada warga-warga Sibu, kami menjemput anda semua menyaksikan pada 15 hari bulan kita ada program pertandingan mencuci tangan dan pertandingan karaoke suara emas kesihatan. Dan pada 16 hari bulan, yang penting 16 hari bulan, pastikan semua warga Sibu join. Kita ada program fun walk bertemakan 80-an. Kita boleh bertanding peragakan baju 80-an dan kostum yang paling kreatif, paling menarik akan dinobatkan sebagai juara dan ada hadiah menarik menanti anda lah. Pada 16 hari bulan, dekat dataran Tuanku Bujang sejauh Sanyan. Pukul 5 pagi. Okey, lepasnya dalam pukul 10 pagi ada program dan beberapa servis-servis kesihatan dibawakan khas kepada semua warga Sibu di Wisma Sanyan untuk juga. Kita ada saringan kesihatan, kita ada wellness on the wheel, kita ada saringan pergigian, kita ada pelbagai pameran-pameran kesihatan yang akan dibawakan kepada semua warga Sibu. Jadi kita menjemput semua warga Sibu, come over to Wisma Sanyan hari Minggu tu, hari 6 tu, hari Sabtu dengan hari Jumaat tu. Join program kami orang dan like and subscribe channel tu dan juga channel kami orang lah, Unit Promosi Kesihatan Sibu, untuk tahu info-info semasa berkaitan dengan kami orang. Thank you. Bye. Okay, terima kasih kepada Encik Daniel. So jangan lupa untuk sama-sama dengan program mereka nanti. Thank you. Alright. Begitulah tadi perbualan saya dengan Encik Daniel dari Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu berkenaan program mereka pada hujung minggu ini. So stay tune untuk seterusnya dan jangan lupa untuk subscribe, share and follow channel saya Jeffrey Official. Terima kasih semua.